Hai semua, hari ini saya ingin kongsikan prosedur untuk penjagaan belakang. Di bahagian belakang kita, terdapat 8 yang meridian yang menghubungkan seluruh sistem ki dan darah. Penjagaan belakang dengan berterusan dapat membantu meningkatkan metabolisme, menghilangkan lemak berlebihan dan mencapai bentuk badan yang menarik. Keseluruhannya, ini akan membawa kepada ketenangan saraf, tidur yang lebih berkualiti, pengawalan organ yang lebih baik dan peningkatan kesihatan fizikal yang mantap. Berikut ialah langkah-langkah untuk penjagaan belakang. Mari kita lihat prosedur secara terperinci. Langkah pertama, merangsang meridian Du 10 minit. Pertama sekali, kita letakkan elektrod putih ke atas titik dashui yang terletak di bawah proses spina vertebrata cervix ketujuh. Elektrod hitam pula diletakkan pada titik ziang yang terletak di tengah-tengah skapula kita. Selepas meletakkan elektrod, kita akan menghidupkan peranti. Semasa prosedur, kita perlu memilih tahap keamatan yang paling sesuai dengan pelanggan. Titik ziang ialah tempat terletaknya tenaga yang terkuat dalam badan kita. Ia boleh mengatur fungsi jantung. Titik dashui pula membantu melegakan leher tegang dan melancarkan peredaran darah. Langkah kedua, tetapkan acupoint 10 minit. Kita letakkan elektrod putih pada titik Yaoshu yang terletak pada hiatus sacrum. Dan elektrod hitam diletakkan di titik Mingmen yang terletak betul-betul di belakang pusat kita. Fungsi utama titik Yaoshu adalah untuk menghilangkan kesejukan, manakala titik Mingmen membantu meningkatkan kecergasan dalam badan kita. Semasa prosedur, kita dapat lihat pinggang akan tenggelam ke bawah, manakala punggung naik. Kesan prosedur secara beransur-ansur akan merebak ke kawasan perut, selangkangan, paha, betis dan jari kaki. Semua ini adalah normal. Langkah 3, nyasakan meridian Du dan meridian pundi kencing 5 minit. Mula-mula, kita akan melalui meridian Du dari dashui ke Yaoshu. Kita gerakkan perlahan-lahan ke bawah, ulang 3 kali. Kemudian, dengan menggunakan 2 elektrod sebelah menyebelah, kita akan bermula dari sisi dashui dan memanjang ke bawah sepanjang meridian pundi kencing. Ulangi proses ini sebanyak 3 kali. Ini membantu mengawal keseimbangan sistem imun badan. Sepanjang prosedur, pelanggan kita mungkin rasa kehangatan di seluruh badan. Langkah 4, tetapkan acupoint selama 5 minit. Pertama sekali ialah titik Tianzong yang terletak di persimpangan sepertiga atas dan tengah garis ini di antara sempadan bawah tulang belakang skapula dan sudut inferior skapula. Prosesnya sekat titik Tianzong boleh membantu meredakan ketegangan leher dan bahu serta mengurangkan kesakitan dan ketegangan. Semasa prosedur, penerima mungkin terasa sakit sedikit. Seterusnya, letakkan 2 elektrod pada titik Janssen. Janssen terletak 1 inci di tepi ketiak. Ini membantu kita mengurangkan sakit tulang belikat dan kebas lengan. Akhir sekali, kita melegakkan kawasan bahagian belakang 5 minit.
Pertama, bermula dari titik dashui ke kedua-dua belah telaga bahu dan sendi bahu dan kemudian kembali ke titik dashui. Ulangi proses ini sebanyak 3 kali. Seterusnya, kita bermula dari titik dashui ke kedua-dua belah titik tianzong sehingga ke tiak dan kemudian kembali ke titik dashui. Ulang 3 kali. Kemudian, kita bermula semula dari titik dashui ke kedua-dua belah jahitan tulang belikat dan kedua-dua belah titik dabau. Juga mengulangi pergerakan ini sebanyak 3 kali. Dengan ini, selesailah prosedur penjagaan belakang. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau memerlukan maklumat lanjut, sila hubungi kami. Terima kasih kerana menonton. Bye!